Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Sarah dan Mia, iaitu olahragawati di sekolah ini. Baiklah, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Apakah perasaan Sarah apabila dinobatkan sebagai olahragawati harapan di sekolah ini? Alhamdulillah saya dapat olahragawati harapan. Saya rasa sangat bangga dan sangat gembira. Okey. Berapakah pingat emas yang dicapai dan apakah acara tersebut? Saya mendapat pingat emas 2. Satu 800 meter, 1500 meter. Okey, terima kasih kepada Sarah dan Mia kerana memberi penerangan yang cukup bermakna. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Amal Mikael, iaitu olahragawan sekolah pada tahun ini. Baiklah, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Apa perasaan anda apabila dinobatkan oleh olahragawan di sekolah ini? Alhamdulillah, syukur dinobatkan sebagai olahragawan pada tahun ini. Berapa pingat emas yang dicapai oleh anda? 3. Okey. Terima kasih kepada Amal Mikael kerana memberi penerangan yang cukup bermakna. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Kejohanan olahraga pada tahun ini boleh dikatakan agak meriah. Ramai pelajar yang menyertai olahraga pada tahun ini. Sekian daripada saya, Aisyah Hakimi dari kru TV PSS SMK Seri Aman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.